Masak apa tu? Jom saya kongsikan satu resepi korang tak akan menyesal buat, iaitu spicy buttermilk clam. Makan pula dengan mantau, cicah pula dengan kuah yang creamy dan pekat. Memang sedap. Yang penting tak muak. Jom kita masak. So, mula kita cuci bersih clam ataupun kepah ni, rendamkan dengan air bersama garam. Sementara tu cairkan 1/4 butter, naiklah butter tobel, letakkan sedikit minyak, tumiskan 5 bawang putih yang dicop halus, 4 tangkai daun kari. Untuk ada rasa manis, masukkan setengah biji bawang holland. Kalau tak nak letak pun tak apa. Agar dah golden brown, masukkan cili flake ikut kepedasan korang. Masukkan susu cair yang mana suka pekat dan lebih creamy, boleh gunakan cooking cream. Rasakan setengah cube pati ayam untuk warna lebih cantik. Masukkan serbuk cili dan mendidih, kita boleh masukkan clam yang kita cuci tadi. Kacaukan dia sekata dan kita masakkan clam tu sampai ia masak. Nak tahu dah masak, bila dah terbuka cengkeram tu, kira masak lah tu. Tak lama pun, 10 minit macam tu je. Untuk rasa creamy dan pekat, masukkan 2 keping cheese. Tapi kalau dah guna cooking cream, tak perlu letak dah. Rasakan dengan garam secukup rasa. Masakkan sekejap. Kalau agak pekat, tambahkan sedikit air. Bila rasa semua dah sebati dan tekstur kuah pun dah cantik, bolehlah tutup api dan siap untuk dihidangkan. Siaplah resepi kita hari ni, spicy buttermilk clam. Cantik je masakan kita hari ni. Kuah yang pekat, yang rasa tak heavy dan tak muak sangat. Memang sedap makan dengan mantau. Dengan rasa spicy dan ada rasa smoky, memang dapat potong rasa muak tu. Makan pula isi clam yang bersalur elok dengan kuah, rasa manis dan tekstur yang tak liat, memang sedap. Siapa dekat kampung macam saya, nak makan dengan nasi pun sesuai sangat. Untuk lebih banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!